Sedih sebab saya dah berjaya sembuh. Perkenalkan diri saya Hajah Hadi dari Kelang. Saya adalah pesakit psoriasis dan diabetik. Psoriasis ni adalah sejenis penyakit dermatologi, ya, penyakit kulit yang dia akan mendatang kepada manusia ni. Dia tak kira kaum. Kalau dulu orang kata orang Melayu je yang ada banyak pantang makan, tapi sebenarnya psoriasis ini dihidap juga pada masyarakat Cina, juga masyarakat India. Saya mendapat rawatan bersama doktor pakar di HTA, ya, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, dengan doktor pakar kulit. Dia memaklumkan kepada saya 5% rakyat Malaysia menghidap psoriasis yang tiada ubat, hanya boleh dikawal. Tapi Alhamdulillah, sejak saya beramal dengan Ashifa bermula bulan 7 tahun lepas, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, bermakna 7 bulan saya menggunakan beramal ni dengan Ashifa ni 7 botol. Dan saya sangat-sangat sedih sebab saya dah berjaya sembuh. Saya menangis gembira, bukan saya menangis apa. Kerana orang tak tahu sakit psoriasis ni sebenarnya sangat sakit. Apabila dia kering, dia akan gatal dan berdarah. Siapa yang mengidap dia akan tahu. Dan dia layer by layer. Dia tidak berjangkit tetapi dia akan berlapis-lapis. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 lapis. Bila kita beramal ni, dia akan jadi thin. Dalam bahasa Inggeris kata very thin. Dia bukan tebal, jadi dia thin, menipis dan dia akan pulih. Kulit tu jadi normal, kulit tu jadi biasa. Jadi Alhamdulillah, saya tak tahulah mengira, bukan nak kata orang kata modal, tapi saya berubat. Saya juga mengamalkan perubatan. Ubat memang sentiasa makan. Sebab saya tak boleh makan udang, saya tak boleh makan kerang, seafood ni semua saya tak boleh makan. Tetapi sekarang ni kat rumah saya dah ada belacan, dah ada udang kering. Dulu tak pernah, bukan tak kenal lah, kita tidak ada menyimpan di dapur kita. Kalau orang tanya ada tak belacan, kita tak ada. Jadi kalau sambal belacan kita, sambal belacan ikan bilis. Masya Allah, beramallah dengan Ashifa, resdung saya pun dah baik. Diabetik saya semakin menurun daripada 10.4 kepada 7.3. Alhamdulillah, Masya Allah, daripada guna Ashifa, mata pun dah terang, mana microslip, resdung dah okey. Yang ini untuk kencing manis, ya. Yang ini untuk saraf. Bermakna Alhamdulillah, Masya Allah. Saya menyarankan kepada masyarakat di luar sana, janganlah takut untuk mencuba. Dan jangan takut untuk berbelanja, untuk membeli. Sisihkan sedikit perbelanjaan kita untuk kesihatan yang sangat mahal harga ni sekarang. Kalau kita buat rawatan di luar, Masya Allah. Ya, terima kasih untuk perkongsian hari ini.